Dekat-dekat nak balik dah apa semua ni. Mereka nak pergi tawaf wadah awal. Kalau hari Jumaat tak apalah, ni hari lain. Nak balik pukul 4 petang, nak pergi tawaf pagi pukul 8 dah. Jadi lama sangat masa tu tuan-tuan. Di waktu senggang tu lama tak boleh lah. Dia nak. Yang ni hak boleh buat. Mari kita tengok hak boleh dulu. Mari kita bincang dulu hak mana boleh ni. Yang boleh kita buat selepas tawaf wada, yang pertama menunaikan solat sunat tawaf. Sebut dah tadi kan. Yang kedua mengucup Hajarul Aswad. Kalau kita nak kucup lah boleh. Yang ketiga memegang Kaabah, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, boleh. Nak pergi pegang Kaabah. Yang keempat minum minyak Zam-Zam, boleh. Yang kelima berdoa. Yang keenam, yang ni yang saya sebut tadi, menunaikan salat sekiranya muazzin telah melaungkan iqamah. Muazzin ni tukang bang tu dia dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu iqamah lah. Bagi kes orang yang bersesak sehingga tidak dapat keluar daripada Masjidil Haram. Ini satu. Maknanya dia nak keluar dah, tapi tak boleh keluar, orang ramai. Iqamah dilaungkan, maka dia boleh tunggu, dia boleh sembahyang. Atau sebaik saja habis tawaf wada, iqamah. Tu dia. Habis-habis tawaf wada, orang iqamat terus tuan-tuan. Sembahyanglah. Bolehlah sembahyang. Yang ketujuh, makan dan minum dalam bilik sekadar keperluan saja. Nak makan, nak minum boleh, duduk dalam bilik kita sekadar keperluan untuk kita nak bekal waktu kita nak berjalan keluar. Yang ke-8, buang ayat kecil, ayat besar. Tu yang saya kata tadi boleh tu. Dalam tandas bilik bangunan penginapan. Dah balik mai ke hotel dah, masa tu nak rasa nak qada hajat boleh. Yang ke-9 tuan-tuan, melakukan perkara yang tidak hubungan langsung dengan musafir. Apa yang kita nak buat ni tak ada hubungan dengan musafir kita, dengan kita nak balik tu, tapi wajib dilakukan kerana hajat. Contohlah tuan-tuan, cari suami, isteri, keluarga, teman yang hilang. Kita dah balik tawaf, isteri tak balik. Kita kena pergi cari merata ceruk. Tu tak apa. Dibenarkan. Pasal ada hajat. Atau barang yang hilang. Beg dia hilang. Cari merata. Kan? Atau barang-barang lain lah hilang. Ataupun nak ziarah pesakit. Ziarah pesakit ni pun kecemasan dah. Kawan tu duduk ICU 10 hari lah. Bukan kata dia pening kepala apa semua, kita pun nak pergi ziarah dia. Tak payah tu. Kecemasan saja. Kemudian yang ke-10, yang ni saya sebut tadi, tunggu bah. Tunggu bah ni dia bagi tempoh 4 dengan 5 jam saja. Lepas daripada 5 jam kena pergi tawaf lain. Memanglah salah bukan salah kita, salah bah, tapi hukum dia kena pergi tawaf lain. Contoh bah kita nak bergerak pukul 4 petang. Pukul 4 bah tak mai. 4 5 6 7 8 9. 9 ni dah 5 jam lah. Pukul 10 baru bah mai. 10 malam tu. Daripada pukul 4 petang pukul 10 malam baru mai. Lebih lagi 5 jam. Lebih. Maka pukul 10 tu kita kena pergi tawaf wada lain. Kalau nak balik gerak lah. Aku tak mau balik, pagi esok pergi tawaf wada lain. Bah tu pun balik pagi esok lah. Tak larang lah. Itulah tuan-tuan. Dia takat 4 dengan 5 jam saja uruf dia yang dibenarkan. Dalam tempoh tu kalau bah mai tak apa. Kalau lepas daripada tempoh tu kena tawaf lain. Itu. Yang ke-11, mandi dan menukar pakaian boleh. Kita sampai kat hotel, kita nak mandi, nak tukar pakaian lain. Tadi kita pakai jubah, kena pakai seluar, tak apa. Boleh. Yang ke-12, ni saya kata boleh tadi, mengambil gambar atau bersedekah dalam tempoh tunggu bah, boleh. Kan? Ambil gambar waktu kita tunggu bah tu. Bah tak main lagi. Kita pergi ambil gambar di hotel tu ataupun kita pergi bersedekah waktu tu, tak apa. Dalam tempoh tunggu bah, hak ni tak boleh ni. Tak boleh ni tuan-tuan, berehat, bersantai dan tidur dalam bilik. Dah mula rehat, lepas tu dia menguap, lepas tu dia syok tengok pantai, kroh. Lena, batal, tahu tak? Bayar hutang yang boleh ditangguhkan. Bayar hutang tak boleh. Sedangkan hutang tu boleh tangguh. Yang ketiga, bersedekah semasa dalam Masjidil Haram. Masa kita duduk dalam Masjidil Haram tu, kita pergi cari kawan cleaner ke tukang cuci tu nak sedekah duit banyak sangat. Tak boleh lah.
Atau dalam perjalanan balik ke bangunan penginapan. Itu dalam perjalanan balik tu teringat duit ada lagi 100 rial, nak pergi carilah siapa-siapa yang nak sedekah ni, pergi cari sana sini, batal. Tapi jika bersedekah sambil berjalan tak tercari-cari muhtun, maka tak batal. Inilah contoh dah. Contoh ada orang duduk tunggu tepi jalan tu, dia duduk suruh tangan dah, kita pun suruh duit kat dia, tu tak apa. Kita bukan cari dah, dia duduk tunggu tu. Yang tak bolehnya ialah pergi cari. Yang seterusnya tunai solat-solat sunat seperti hajat, taubat dan sebagainya. Tak boleh juga. Tak boleh maknanya apa? Kalau kita sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat taubat, lepas kita sembahyang sunat tawaf tu membatalkan tawaf wada kita. Jadi nak sembahyang juga tunaikan sebelum tawaf wada. Sampai-sampai di masjid tu sebelum tawaf wada sembahyang hajat dulu. Sembahyang apa ni taubat dululah, minta ampun apa semua. Habis tu baru pergi tawaf. Habis tawaf, yang sunat tawaf dah. Itu di antara perkara. Ini ada lagi. Beli barang yang tiada kaitan dengan keperluan perjalanan. Tak ada kaitan. Bukan kita beli ayak minuman, beli roti ke, tak apalah. Itu ada kaitan dalam jalan kita nak minum, kita nak makan. Ni beli biji tasbih. Beli minyak wangi, beli cincin, kain tudung, makanan burung. Walaupun RM1 ya beli makanan burung tu. Batal tawaf wada, tuan-tuan. Kena pergi tawaf lain. Lepas tu kalau balik Malaysia, kena bayar dam. Bayar dam, lepas tu dam tu dibawa pergi ke Mekah, tunai di sana. Sebab dikira batal, tuan-tuan. Kemudian berlengah-lengah. Dalam istilah tawaf wada ni berlengah-lengah dalam Masjidil Haram. Dia duduk dalam Masjidil Haram tu sampai lama hingga menyebabkan perjalanan jemaah haji lain terganggu kerana menunggu kepulangan jemaah tersebut. Hak ni yang tak bolehnya. Maknanya kita pergi duduk tunggu di situ, menyebabkan orang duk puan bah tu lama mana lah duk puan tu. Yang kita duk melewat ni lagi. Jadi tu batal tu. Soalan nak cerita tajwid ni kita tunggu di mana tadi ni? Tunggu dalam masjid. Duk lama dalam tu. Lepas tu pasal apa yang kita tahu kata bah tak mai ke? Yang tu kita nak kira macam mana tu? Dia kalau kata pasal kita tunggu bas, saya ingat tak apa kot. Pasal bas tak main lagi. Confirm kata bas tak main lah. Jadi sepatutnya kalau nak ikut tu, dia kena balik pergi tempat tu, tengok bas tak main baru betul. Ataupun kita dapat maklumat ke apa semua. Kalau ikut hukum tu tuan-tuan, habis-habis tawaf wada tu kena keluar terus dah. Sebab kalau kita tunggu tu tuan-tuan, dia kira macam ke mana kita tunggu azan tu, tunggu sembahyang tu. Kan kita tunggu tu untuk tujuan apa? Tak apa kalau kita dalam masa kita tunggu tu kita berdoa. Kita apa lagi? Doa lah tadi yang boleh doa kan. Doa bagi panjang tak apa, doa panjang mana tak apa. Lepas tu nak sembahyang pun nak baca bagi panjang sikit sembahyang sunat tawaf tak apa. Tu tak apa, pasal yang tu dibolehkan. Dibolehkan tuan-tuan. Hal ni kalau kita tunggu saja-saja tu maknanya kalau ada istilah kata melengah-lengahkan perjalanan untuk nak balik, itu salah. Kalau nak tunggu kat hotel tak apa. Itu tak apa. Kita pergi balik kat hotel pas tak mai, tak apa. Itu. Jadi yang tu nak kena perincikan sikitlah tuan-tuan. Apa tujuan kita tunggu yang tu lah. Kalau ada tujuan dia, ni ambil gambar tak boleh tak? Ambil gambar atau minta orang lain ambil gambar atau bantu ambil gambar, semua tak boleh. Kita dah habis tawaf wada dah, ada kawan mana atau nak tolong saya ambil gambar. Batal tawaf wada kita. Ambil tawaf tu tuan-tuan. Dalam masjid. Di luar ni maksudnya kalau di di dalam perjalanan kita nak pergi ke hotel tu pun kalau kita ambil gambar, mana itu pun batal juga. Yang boleh ambil gambar ni ketika mana di hotel. Hotel tu pun kalau sekiranya bas tak main lagi. Ataupun kita duduk tunggu orang balik main semua, tak semua balik kan. Jadi kita tak mau dah nak buat benda-benda yang boleh ganggu perjalanan tawaf wada tu, tak boleh. Sebab tu hendaklah mengambil gambar di Masjidil Haram lebih awal, iaitu sebelum tawaf wada, iaitu hari sebelumnya 3 malam. Sebab apa dia sebut di sini tuan-tuan, mengambil gambar atau minta pertolongan orang lain untuk ambil gambar atau membantu ambil gambar dalam Masjidil Haram atau semasa dalam perjalanan pulang ke bangunan Mina. Maknanya dalam masa dia duduk balik tu jumpa dengan kawan mana tu suruh ambil gambar. Dia habis tawaf wada dah, dia pun ambil, batal tawaf wada dah. Punca pasal 2 minit punya ambil gambar ya. Sebab tu tuan-tuan, kita tak boleh dah nak sibuk dengan benda lain terus balik.
Macam tu lah kan tuan-tuan. Habis-habis kita tawaf wada, pergi cari kasut hilang. Jalan kaki terus balik. Saya kena arah tu tuan-tuan dah. Tak kasut tahun tu betul-betul. Lepas tu hilang semua. Jalan kaki balik lah tuan-tuan. Tak belilah kasut pun. Kut jalan tak belilah kasut. Ambil lain kasut ada dah baki di hotel tu. Tapi mana kasut ni? Kasut hilang lah. Lepas tu kasut Amahai tu hilang, tengah kasut Jepun. Dia kata Jepun tu kemas tuan-tuan. Tu pun tuan-tuan marah kat Jepun pasal apa? Kalahkan Malaysia dalam Piala Thomas. Kasut dia kita pakai. Jom ada kasut Jepun. Kau tak ada kasut Jepun? Tak apalah, Piala Thomas tu dah jadi Piala apa? Piala Thomas Dulu Thomas, lepas tu jadi Thomas. Itu saya tak suka tuan-tuan. Okeylah no. Yang ni pun kena ambil kira juga tuan-tuan. Sekiranya kita wakil kat orang beli barang kita. Kalau sebelum tawaf wada, tak apa, kita wakil kat orang ni tolong beli barang-barang dia sekian-sekian apa semua, tapi kita tak tawaf wada lagi, tak apa. Kalau pembelian ni dilakukan selepas tawaf wada tapi jemaah telah bergerak ke destinasi, maksudnya kita terlupalah satu benda yang penting ni, tak dan beli. Duk atas bas baru teringat. Bas tu bergerak, kita sini telefon dekat kawan kita, pergi beli Zat. Hak tu tak betul tawaf wada pasal kita dah balik pergi kira lagu tu tuan-tuan, kita dah nak balik dah, baru kita pesan dekat orang suruh beli barang kita. Tu tak apa. Tapi sekiranya kita pembelian dilakukan selepas tawaf wada dan dibeli ketika mana jemaah masih berada di bangunan penginapan. Kita duduk di bangunan penginapan, kita telefon dekat kawan kita suruh beli barang ni. Dia pun beli waktu tu, sedangkan kita duduk ada di bangunan penginapan, maka batal tawaf wada kita. Tu nak suruh orang beli pun tak boleh lah tuan-tuan. Tu yang kata apa? Kena ambil berat ni dalam bab tawaf wada ni. Ada orang dia buat tak kisah lah tuan-tuan kan. Cumanya tu yang saya sebutkan tadi tu. Saya berlaku tahun 2006. Masalah dia depa ni depa tak tahu. Tak tahulah cerita tak tahu. Tak tahu ni maksudnya macam mana? Depa buat satu package rombongan lah daripada Masjidil Haram pergi ke Jeddah. Bayar 60 rial, 65 rial seorang. Lepas tu, apabila nak pergi Jeddah tu, mereka tak tawaf wada. Dia ingat kot takat nak pergi Pekan Jeddah tu 80 km, 85 km, tak apalah. Rupanya, package tu dia bawa pergi sampai Masjid Terapung. Saya sebut tadi ni. Jadi apabila Masjid Terapung, jumlah dia jarak dia 103 km. Balik main mereka tak tawaf wada. Bukan balik main, nak pergi tu tak tawaf wada lah. Balik dah buat parah. Tuan-tuan, jadi apabila balik mai baru depa tahu kata kena tawaf wada. Depa tak tawaf wada, duk di Malaysia dah balik setahun dah pun haji pun. Jadi pun mai tanya saya kata macam nilah tuan. Lah ni kalau tuan nak lebih rasa tenang jiwa, tuan bayar dam lah. Dam dia kita katakan sekok kambing. Sekok kambing ni dia kata nak bayar macam mana? Kata bayar di Malaysia boleh. Nak bayar kat siapa? Bayar pada kawan yang nak pergi buat umrah. Ataupun yang nak pergi Mekah tahun tu, kita wakilkan dekat dia. Suruh buat dam kerana meninggal batal tawaf wada kita, dan kita bayar duit dekat dia RM350. Contoh dia pergi tukar di sana dapatlah RM360 ke RM370 ke. Kemudian dia pergi wakil pula pada orang sana untuk laksanakan dam bagi pihak kita. Makna bayar di sini tapi buat di Mekah. Dia bukan boleh sembelih di sini, tak boleh. Kecuali tahlul ihsar, itu cerita lain. Hak ni kalau dam yang melibatkan tawaf wada ke dam luruh bulu ke apa ke, semua kena bayar di Mekah saja. Madinah pun tak boleh. Dia mesti di tanah haram Mekah saja. Dilaksanakan di situ. Kan. Bila nak dilaksanakan tu terpulang kat depa lah. Tapi kita dah bayar, mana selesai bagi pihak kita. Alhamdulillah. Itu cara dah. Baik. Ya, boleh juga. Boleh juga, maknanya kita pi pula. Contohlah balik mai 2 tahun, lepas tu kita pi umrah. Kita pi bayar pula dam hak kita sangkut dulu ni hak 2 tahun itu ni, tak apa. Cuma kalau disegerakan lagi baiklah. Dia bukan apa